Kalau jantung terbesar dan bengkak, kebiasaannya ramai yang datang jumpa aku sebab apabila diorang buat X-ray tu kata jantung dia bengkak. Korang tahu kan, X-ray ni tujuan utama kita buat X-ray adalah untuk tengok kesihatan paru-paru kita. Dalam X-ray, korang tengok dekat bawah ni, yang hitam-hitam ni adalah paru-paru. Kalau paru-paru tu hitam saja, nampak dia normal. Tetapi antara dua paru-paru ni, dekat tengah-tengah ni adalah jantung. Jadi kita boleh nampak bayang-bayang jantung semasa kita buat X-ray. Yang ni adalah tempat jantung yang duduk dekat sini. Kadang-kadang kita nampak bayang-bayang jantung yang putih ni besar. Bermakna besar kemungkinan jantung bengkak. Nampak tak yang ni bengkak? Yang ni besar kemungkinan jantung dia saiz normal. Kalau jantung terbesar dan bengkak, kebiasaannya akan membawa kepada penyakit lemah jantung. Jadi sebab tu penting kalau X-ray tu mengatakan jantung kau seolah-olah bengkak, memang kena buat ultrasound jantung, kena buat ekokardiogram, kena pastikan saiz dan fungsi jantung tu normal ke tak normal. Contoh je, yang sebelah kiri ni adalah jantung yang normal. Kau tengok yang belah kanan, yang jantung yang bengkak. Apabila jantung tu bengkak, biasanya dia akan lemah. Jadi sila follow, like dan komen.